getting to see Regis Kuala Lumpur as well. Saya Chef Hasna Edawati. Saya daripada Kokyat by Merit KL South. Hari ini saya persembahkan menu nasi dagang Kelantan bersama gulai ikan tongkol dan daging kutuk Kelantan. Kalau nasi dagang Terengganu tu dia lebih kepada beras pulut. Macam yang selalu tengok tu nasi dagang dia berwarna putih. Berbanding dengan nasi dagang Kelantan, kita guna beras yang berwarna merah. Dari segi gulai pun dia ada beza. So macam dari Kelantan ni dia ada kekuningan sikit. Kalau macam Terengganu dia lebih kepada dia punya colour tu macam kari lah gulai. Rempah ni saya buat sendiri di mana saya belajar daripada tradisi nenek saya. Nama saya Muhammad Fauzi bin Hashim, sous chef Malaysian Specialist Cuisine dekat Langkawi St. Regis. So hari ni kita menyediakan gulai panas dan juga laksa telur kecai yang famous dekat Langkawi. So gulai panas disediakan waktu malam saja. Kita boleh pilih-pilih ikan. Ada ikan tenggiri, ada ikan red snapper, ada ikan sibas. Dia akan kita akan dengan bersama ulam sambil belacan. Okey, hari ni kita sediakan laksa telur kecai. Okey, laksa telur kecai ni terkenal di waktu di utara negeri Kedah lah. Telur kecai ni berbeza dengan laksa Penang, laksa Kedah. So laksa telur kecai ni dia ada satu itu keistimewaan dia itu kelapa cili. Dia sebab tu nyok tumbuk. Nyok tu ditumbuk dengan cili kering, taruh garam sikit. So bila kita nak makan, kita akan masukkan dia dalam kuah laksa tu. So kuah laksa tu lebih enak dan lemak lah. Hi, I'm Chef Calvin. I'm from Lemerian, Kota Kinabalu. Today we bring you fresh from Sabah, which is we bring Hinawa Tenggiri, ikan tenggiri, which is one of the signature must try in Kota Kinabalu, and then the Sinhalau sapi, which is smoked beef, which is very famous in KK. Basically, if you've been to Sabah, you must try Hinawa, and then whoever been to Sabah, Hinawa, and then every state in KK, they know Hinawa. I would say it's for the seaside because mostly fresh fish used for this type of dish. Bajau and dusun as well. Yeah. If you go to KK, if you say Sinhalau Street Food, where you will thinking of Bor, which is babi hutan, in a way, but there's a area using sapi, which is beef. So I'm bringing that here today to make everyone try. Saya Muhammad Airisan Nizam Mirosli, bekerja di Putrajaya Marriott Hotel selama 5 tahun. Daging salai masak lemak cili padi, ayam kuzi bersama dengan roti jala. Biasanya orang makan roti jala bersama Sarawak Zurian dengan kari ikan ataupun kari ayam, tapi kita tukar kepada ayam kuzi. Banyak pendapat daripada ayam kuzi tu. Ada yang setengah daripada Kelantan, ada daripada Johor. So macam saya punya ayam kuzi, dia macam-macam lah dalam tu. Dia ada personal, dia ada kismis, dia ada gorenda, macam-macam ramuan pasal dipanggil kuzi. Nama saya Hamizi bin Abdul Hamid. Saya executive chef di Renaissance Hotel Johor Bahru. Saya represent untuk kacang pul dan mi rebus daging detail. Kacang pul is makanan tradisi Johor yang influence daripada Timur Tengah. Okey, kacang pul ni sebenarnya kita boleh makan breakfast, brunch, lunch dan late supper also kan. Kacang pul ni pada saya dia mengaruh dua budaya. Dua budaya. Ya. Daripada Timur Tengah dan Johor. Kita masukkan influence Melayu ke dalam masakan Timur Tengah. Kita makan roti biasa dengan jam, dengan apa kan. Okay, sekarang kita makan dengan daging dengan kacang. Sebenarnya kalau dekat Johor tu kita ada mi rebus daging gearbox kambing. Okey. Dan mi rebus daging detail. Daging detail ni sebab dia kaya dengan rasa daging lagi lembu. Contohnya dia pekat. Okey. Dia pekat. Dia sebab pekatnya daripada original dia daripada Keledek.